Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik kali ni, topik yang ditunggu-tunggu oleh pengguna Twinboss, di mana kita nak bagi explanation sikit tentang backfire, penggunaan anti-lag dan rumble. Feature-features ni bukanlah features utama Twinboss issue ni, tetapi Twinboss dah bagi korang sebab kawan-kawan ni ada yang nakal-nakal sikit, dan kita bagilah sedikit tutorial apa itu backfire, apa itu anti-lag, apa itu rumble. Jadi untuk yang belum tahu, Twinboss ada beri korang beberapa fungsi, iaitu panggil backfire, anti-lag dan rumble. Dan selalunya untuk fungsi-fungsi ni sebenarnya bukanlah fungsi utama dari issue lah, dia yang nakal-nakal. Jadi kita akan bagi korang, kita panggil features nakal-nakal ni untuk kawan-kawan yang ada isu Twinboss, macam mana nak guna, macam mana kita nak set up. Dan yang paling penting, video ini dinasihatkan bila korang dah belajar hari ni untuk tidak menggunakan feature-feature ni di tempat yang salah. Jangan mengganggu ketenteraman awam. Kalau tak, kita delete video ni, okey? Jadi jom kita pergi dekat feature yang pertama, backfire. Mari. Okey, jadi kita nak setting dengan backfire dulu. Korang jangan keliru, backfire dengan launch control berbeza. Walaupun bunyi letup-letup yang hampir sama, launch control features yang lain, backfire ni adalah features lain, di mana memang backfire ni untuk payung korang punya letup-letup dekat dataran. Launch control dia ada objektif dia. Backfire memang nak kasih payung. Saya nak Adam masuk. Okey, jadi Adam adalah tim MSC yang bertanggungjawab. Setiap kali korang datang, Adam yang akan install Quick Shifter, AIS, dan akan jadi korang punya assistant tech untuk Twinboss. Jadi korang boleh tengok dekat sini, dekat screen kita bagi korang start daripada dashboard. Setiap kali ada features yang kita akan ajar, kita akan start daripada dashboard. Jadi Adam boleh start untuk masuk dekat backfire. Okey, jadi first thing first, backfire kita kena setting dia punya RPM, di mana kita nak buat backfire dekat RPM berapa, kena set up. Jadi setiap kali korang dah buat backfire, korang nak jalan balik, korang kena off. Ini step yang pertama. Adam tolong set up RPM sesuai untuk backfire, dan selalunya Adam akan set up pada 11,000 RPM supaya bunyi lebih padat. Jadi next button, Adam akan tekan advance. Advance, dah akan tekan advance, dan korang akan nampak no backfire, backfire 1 dan backfire 2. Kita terus skip, kita akan pergi dekat backfire 2, di mana kita nak letupan tu lebih kuat. Jadi Adam akan pilih backfire 2 dan update. Okey, mari. Yeah, jadi dah update. Setiap kali Adam bila dia ref, RPM dia akan cut pada 11,000 RPM dan backfire akan appear. Sebelum kita start, kita nasihatkan setiap kali video, gunalah di tempat yang betul, okey? Adam, on kunci. So, backfire ni agak kuat. Kita nasihatkan gunalah di tempat yang betul. Jangan salahkan kita, kita hanya bagi tutorial tapi bunyi dia memang padu. Korang akan tunggu-tunggu untuk pasal Twinboss. Jadi itu salah satu dia, backfire, di mana kita set balik. Korang tengok dekat tadi RPM, di mana korang kena set RPM dia. Dan yang paling penting, korang kena offkan balik backfire sebab guna. Dam boleh off. Macam mana setting no backfire? Proceed. Jom kita pergi setting yang kedua. Okey, features yang kedua pula, rumble. Jadi rumble punya fungsi dekat ECU dia adalah di mana kita nak ECU buat bunyi macam timing kuda, timing helikopter. Nak dulu ada viral, bang, timing kuda, nak buat timing helikopter lah, nak buat timing yang tuner tak boleh buat, timing udang je, buat bunyi udang memang tak boleh. Jadi ini dia punya tutorial, dia adalah bunyi macam bubbling sikit pada bunyi exhaust. Kita start dengan bunyi standard dulu, okey? Macam mana bunyi standard? Normal. So bunyi idling tu normal je. Kita minta Adam, jom kita setting rumble bunyi kuda. So kita akan set up dari dashboard. On Dam, kita pergi ke rumble. Korang pergi dekat rumble dan anti-lag, tekan. Korang akan nampak akan rumble onkan rumble. Korang set idle dan proceed. Di mana jom kita dengar untuk bunyi. Dia boleh preset Korang boleh preset macam mana korang nak. Setiap preset bunyi dia berbeza. Macam mana jarak antara bunyi tapak kuda tu dia berbeza. Ini kita panggil timing kuda lah, senang. Okey, jom kita dengar macam mana timing kuda. Mari.
Saya dah berani dah. Dia dah berani dah. Jadi dengar tak? Bunyi dia berbeza. Itu antara bunyi-bunyi sound yang PCO suka lah. Tapi ni R25 pun okey je nak pakai. Dia ada kelainan sikit untuk bunyi, sebab bunyi dia macam garang kan. Itu antara bunyi rumble. Jadi boleh tengok tadi Adam sedang tekan sambil-sambil tu dia tekan preset untuk rumble. Kau boleh nampak setiap amount yang berbeza dia akan hasilkan bunyi sedikit yang berbeza daripada yang lain-lain. Jadi korang pilih-pilih yang mana korang suka. Kau nak bunyi dia rapat sikit ke, nak bunyi dia jauh sikit ke. Jadi kau boleh set rumble. Tak macam backfire, kau boleh on suka hati, tak ada masalah. Kau boleh off. Kau nak jalan yang on, waktu on pun boleh. Bunyi korang akan lebih garang. Tengok tadi macam mana ada setup, sedikit complicated, tetapi korang boleh setting yang macam mana korang nak. Okay, jadi jom kita ke fungsi yang ketiga, yang terakhir lah untuk slot video kali ni. Anti-lag. Mari. Features ketiga, anti-lag, di mana korang selalu tengok tak video-video kereta rem je pom 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 peng peng pop and bang. Ini adalah versi motor. Kalau dekat Superbike lagi padu lah, tapi dekat 25 pun dah padu. Macam mana anti-lag ni? Bila korang pulas je full, korang tutup throttle, bunyi dia akan meletup. Dan selalunya features untuk anti-lag ni diorang digunakan dekat auto show. Macam mana? Jom kita tengok motor auto show ni. Okay Dam, kita start untuk buat setting anti-lag. Di mana korang buat tadi dekat rumble dengan anti-lag tadi, korang pilih anti-lag untuk on, proceed. Dan dia pun ada preset juga. Macam mana korang untuk set, korang boleh pilih. Tapi ini set daripada kita lah. Nampak ada macam-macam setting kan. Korang boleh untuk pilih macam mana korang nak. Dan ini adalah preset daripada iMessage. Jom kita dengar untuk anti-lag pula. Jom. Okay, tengok. Okay, yeah. Aku tahu korang tengah excited kan. Jadi backfire, rumble dan anti-lag antara 3 features yang diberikan oleh Twinboss. Dia baru buat 2 ke 3 tahun ni kot, baru tambah. Sebabnya geng-geng PCO punya pasal. Dia nak feature-features ni ada dekat ECU. Sebab selalunya feature-features ni kau kena pergi dekat tuner, bayar sekali. Sekarang ni kau beli ECU, setting bila kau nak. Kau tengah terbaring ke, kau tengah makan Maggi ke, kau setting je dekat ECU. Okay, jadi sebaiknya bila korang dah setup yang nakal-nakal ni, kita sebenarnya dalam ECU ni kita ada mode switch. Apa itu mode switch? Kita ambil yang pilih mode switch 2.0. Okey, nampak. Okey, kita loading dulu. Dekat skrin ni korang akan nampak Twinboss dia ada buat road mode. Dia ada buat letak-letup. Dia ada buat mode 2, mode 3, mode 4. Yang ni sama macam korang main game. Korang boleh save korang punya load, korang punya preload, korang boleh save kat sini. Jadi bila rasanya korang nak buat yang nakal-nakal tadi, korang buat je setup semua dan kita kumpul dalam satu mode. Okey, kita akan tengok Adam, dia akan create. Nampak? Dia akan create, dia akan proceed, dia akan buat satu mode di mana okey, contoh kita rename dia nakal-nakal. Okey. So korang boleh buat dia dalam satu save. Kita save dia. Jadi korang tak perlu lagi nak set cut off lah, korang nak kena setting preset untuk anti-lag lah. Korang dah cari siap-siap dan kumpulkan dia dalam satu mod. Jadi senang untuk korang tukar. Jadi bila korang je nak pergi kerja, korang ada road mode. Korang nak letup-letup kuat-kuat, korang boleh buat letup-letup. Dan nak nakal-nakal, korang buat satu mod untuk korang save. Okay, jadi dengan satu button korang dah boleh tukarkan setting-setting tadi. Tak perlu kita nak kena setting-setting balik. Okay, jadi dan thanks untuk Adam untuk setup ni. Jadi jom kita pergi dekat conclusion. Okey, jadi setelah kita bagi explanation dan tutorial tadi, terima kasih untuk Adam tolong set up kan padu-padu. Dan korang pun boleh set up. Kita nasihatkan lagi,
guna backfire, rumble dan anti-lag. Gunalah di tempat yang betul. Antara 3 features yang diberikan oleh Twin Boss, tapi dia bukanlah, kita tekankan, dia bukanlah fungsi utama ECU Twin Boss. Sebab fungsi utama itu ECU Twin Boss untuk optimizekan, untuk cantikkan balik korang punya setting motor. Tetapi bila Twin Boss dah boleh buat feature-features ni, dia bagi lagi kat korang boleh nakal-nakal sikit. Jadi kita panggil dia features nakal-nakal: rumble, anti-lag dan backfire. Tadi kita dah setting ikut tutorial tadi dan gunakan sebaiknya. Dan untuk pengumuman korang, ECU Twin Boss dah boleh dijual melalui online. Jadi geng-geng yang beli online, tak ada masalah, kita dah boleh post ke seluruh Malaysia, boleh post ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Sebabnya Twin Boss pun dah sampai Indonesia, kita dah boleh post keluar. Korang hanya contact je admin macam biasa, kita settingkan, kita guide korang A to Z, kita ada tag, kita ada support tag, dan Twin Boss sendiri pun dia ada support tag. Dia pun boleh buat claim warranty, kita boleh set lah, tak ada masalah. Jadi macam biasa, jom get message. Saya nak racing dulu, mari.